Menghargai keindahan tasik dan gunung batu kapur, menghayati bunian alam semula jadi, meneroka spesies, flora dan fauna. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Taman Rekreasi Gunung Lam merupakan taman awam yang terletak di utara pusat Bandaraya Ipoh, berhampiran Jalan Kuala Kangsar disusur keluar Lebuh Raya Plus. Jom kita teroka apa yang menarik di sini. Sebelum itu, kami sarapan dahulu di Medan Selera Dataran Datuk Sago. Terdapat pelbagai lapisan kaum sedang menikmati sarapan pagi mereka, di samping pilihan menu yang berbagai. Anda akan memasuki pintu masuk utama dengan lanskap yang menghijau. Keluasan keseluruhan ialah 30.35 hektar, manakala tasiknya seluas 14.16 hektar yang berlatar belakangkan Bukit Batu Kapur Gunung Lam. Ia merupakan salah satu gunung batu kapur yang banyak terdapat di negeri Perak, khususnya di Lembah Kinta. Tempat letak kenderaan yang luas disediakan untuk keselesaan para pengunjung. Petting Zoo berhampiran tempat letak kereta yang menjanjikan keseronokan pada pengunjung. Antara kemudahan awam yang disediakan untuk para pengunjung di sini, terdapat kemudahan seperti pejabat, kaunter tiket dan kedai cenderamata di bangunan utama. Sila rujuk peta informasi bagi merancang perjalanan aktiviti anda. Jeti pertama di mana pengunjung akan menaiki bot. Keadaan bot yang selesa boleh memuatkan ramai penumpang. Taman Rekreasi Gunung Lam terdiri daripada 3 buah tasik buatan dari bekas lumbung biji timah. Berkonsepkan eko-pelancongan dengan mengekalkan keunikan flora dan fauna di samping meminimumkan pembangunan infrastruktur. Jeti bot yang kedua.
Berhati-hati dengan monyet yang sering berkeliaran. Pastikan makanan dan barang anda disimpan dengan baik. Tasik yang tenang, membiru dipenuhi dengan pelbagai ikan air tawar, khususnya galah, lampam, kap dan tilapia. Berdekatan menara pandang terdapat surau, tandas dan taman permainan. Terdapat dataran terbuka untuk pelbagai aktiviti di samping rumah tradisional negeri Perak. Semoga maklumat ringkas ini dapat membantu anda yang ingin membuat lawatan ke sini.